Hey, what's up coy? Hari ni aku nak share Sofubi Rare iaitu Ultraman The Next. Let's go! Ultraman The Next ni ada dua form iaitu Unfun Form dan juga Junis Red Form. Pertama sekali kita tengok first form iaitu Unfun Form. Ini adalah form pertama Ultraman The Next. Kita tengok pada bahagian belakang. Pada bahagian belakang macam ada fin gitu, tajam-tajam. Kalau tengok dia bentuk macam Armored Titan. Depan tu ada logo Ultraman Nexus lah. Keluaran pula adalah Bandai 2004. Seterusnya form kedua iaitu Junis Red. Ini adalah upgraded form daripada Unfun tetapi dengan warna merah menyala begitu. Sama juga tahun Bandai 2004. Bila tengok pada bahagian belakang sama sahaja bentuk dia tetapi ada tambahan line hitam di situ. Hoi, Junis Red ni memang form antara yang tercantik lah. Korang tengok pun macam dah style dah. Mana-mana kolektor Ultraman The Next tak akan komplit kalau tak ada Transparent Unfun. Unfun ini keluaran 2004 limited edition. Weh, korang tengok lah, body dia transparent, look sinar lagi, warna glitter gitu. Keluaran 2004, dekat market tak payah cakap lah harga dia. Yahudi harga dia. Mana peminat Sofubi Ultraman? Korang dah komplit ke semua 3 form ni? Like, komen dan share video ini. Okay? Bye!